Bismillahirrahmanirrahim. Kecenderungan seseorang kepada sebuah kebaikan itu merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar. Begitu pula kecenderungan seseorang kepada sebuah kemaksiatan, maka itu merupakan sebuah musibah. Termasuk di dalamnya dalam hal memilih pakaian yang kita gunakan. Maka oleh sebab itu, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memakai pakaian. Terlebih di sini adalah doa tentang pakaian yang baru kita beli ataupun pakaian yang baru kita gunakan. Agar kita terhindar daripada kejelekan pakaian tersebut, terhindar daripada kejelekan tujuan diciptakannya pakaian tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan daripada pakaian tersebut, agar kita terhindar daripada sikap ujub, terhindar daripada sikap ria, sombong, dan segala macam.